Halo bos, selamat petang. Saya Mr. Pang ah. Hari ini kita kedai ada masuk satu kereta yang customer trade-in punya. Ini kereta tahun 2013 Mazda CS5 ah. 2.0 punya Skyactiv G lah. Cap boleh nampak masih okey lagi. Harga cuma jual 27,800. Tayar tahun 2024 ah. Goodyear punya tayar tahun 2024. Goodyear punya. Belakang pun sama juga. Okey, dalam warna hitam. Interior warna hitam. Electronic seat. Okey, tepi pintu, yang punya handle semua okey. Mileage dia 136,000. Servis kat sini. Okey, ini pernah bikin. Boleh nampak dia punya leather dah kilat sangat. Ini ori punya. Sebab Mazda punya leather 10 biji mari. Dia leather crack. Lembik mah, dia lembik tapi tak tahan. Boleh nampak dia sana. Okey, tak cantik lah. Kalau driver side sini selalu naik turun kereta, memang boleh nampak dia crack punya, dia punya leather. Belakang macam ni. Okey, ini ori. Selalu naik turun. Ini belakang jarang mah. Tapi boleh nampak dia punya leather, dia punya crack lah. Boleh nampak. Okey. Aircon sejuk, engine gearbox ada masalah. Cat masih okey ah. Cat masih okey. Skyactiv. Banyak jimat minyak kereta. Ini kereta banyak jimat minyak. Okey. Tapi 80 gearbox lah. Mazda tak silap I dulu sampai sekarang semua pakai 80. Jarang nampak Mazda punya gearbox ada rosak lah. Dia engine dengan gearbox dia tuning memang banyak baik. Tahun 2013 Mazda CS5 2.0 punya Skyactiv. Harga jual 27,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat, boleh kontak dulu lah, tanya kereta ini masih ada tak. Kalau ada apa mula-mula kita, saya akan video lagi. Thank you bos.